Hello, Assalamualaikum guys. Welcome to my YouTube channel. So now pukul 4 suku pagi. Saya dan kawan-kawan nak bergerak ke Cameron Highland. Let's go. Alamak, lift tak ada lampu pakai. Okay gang, so bermula trip kami nak ke Cameron. Sekarang pukul 4.40. Sekali tengah nak loading barang lah. Tengok kawan-kawan yang ada sekarang. Jom tengok loading barang sekejap. Ulang balik. Bengkok Iva. Start hitam lah ni. Kira bas sebelum gerak. Okay guys. Hello, what's up guys? Yeah. Mau sampai. Ada vlog tak? Oi, pagi. Ramai lagi tak datang ni. Sekarang ni nak pukul 5 dah. Lelaki dah cukup lah. Perempuan dah 6 orang lagi kan. 6 orang lagi. Perempuan macam lambat. Perempuan macam lambat. Perempuan tak pernah salah. tak pernah salah, Dim. Ada. Tak pernah lambat. Agak lupa lah nasi. Mak. Pernah dia. Ni view lah pagi sebelum gerak. Ada yang dah naik bukit tempat. Benda dia dah masuk dah. Jom kata-kata sikit sebelum kita gerak. Hai semua. Kami nak bergerak ke Cameron Highland. Doakan kami ya. Macam je pun ya. Macam ni. Kita lagi mas. Ha? Wah. Yeah. Oh. Aduh, baik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين وقال ربي استجب لكم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. Bismillahirrahmanirrahim. So kita nak gerak dah. Okay. Saya tu the vlog. Yes. Let's go. Kita jumpa kat Cameron. Ciao. Dengarlah Bob cerita ni. Okay, kita dah sampai Cameron Highland. Sikit sebanyak view. Oi, nak naik mencabar agak geng. Boleh tahan nak kan? Ya doh. Dari tak tidur. Mana dia? Lawa betul. Boleh tahan lah, kesejukan boleh tahan lah. Lebih kurang dalam 16 minit lagi sampai. Aku pernah dengar cerita kat Cameron ni naga. Cuba tengok. Naga tu si benda. Oh tu. Ada baru naga. Okay guys, kita tak sampai lagi tempat check in. Sekarang ni nak makan dulu. Makan dekat mana lah ni? Tak tahu lah kat mana. Apa, tengok je ya. Makan kat mana? Let's go. Sejuk tak? Sejuk ni, sekarang demam. Orang demam sejuk. Sejuk eh? Macam ada aircon lah Cha. Ya lah Cha. Macam aircon ni. Woohoo. Aircon kepala. Aircon ni atas kepala belakang. Okay, makan. Kita dekat tanah rata, flat field. Ni. Suka. Dapat makan suka. Ni tempat kedua kita orang makan. First tadi tempat pagi dia. Ni
JK keselamatan dan multimedia. Aku dua-dua ada. Yes. Mira. Kita kat mana lah? Ni. Dia balik tak apa? Dia malu. Bau turun kan, biasa lah. Angin jembreng. Ni kita nak makan nasi ayam kukus. Dia orang ada buka makan campur. Sekali kat Tanah Rata. Jadi kita nak naik lagi. Alright, sejuk juga kan guys sini. Daddy nak beli ni. Tak boleh. Sejuk. Tak boleh. Ni mahal ni. Ni mahal ni. Dulu kecil-kecil suka beli lah kita kan. Nostalgic lah. Jom. Sama jalan-jalan. Ten. Sokok. Okay guys, kita dah habis makan. So sekarang ni 1.50 nak kena naik bas. So kita jalan-jalan jap. Ni ada nak call orang sini. Stan. Dah lama tak datang kan Cameron ni. Nak remake ni boleh lah. Tempat yang sama. Cuba di. Jadi kan? Aku. Nampak ni? Nampak? Sama. Sama lah. Okay guys. Jadi kita vlog ni panjang lagi. Sebab 3 hari kat sini. Hitam. Tak tahu nak cakap apa. So Stay tune lah. stay tune lah. Kalau kena colek kita matching. Apa pun tengok ada orang apa. Borak. Yang tak duduk tepi dengan bakar. Adik-beradik ke? Borak weh. Ship baru. Apa? Ni dia pakai betting app Ori lah. Betting app Ori 1,500 beli dekat Jepun. Jom. Pasar badan bersama Fakar. Okey Fakar. Bangun jap. Senyap. Pasang badan. Okay, ready? 3, 2, 1, action. Hello guys, pasang badan bersama Fakar. Boleh cerita? Jom mana? Ni cerita sikit outfit dia. Oh, outfit. Ya, daripada atas sampai bawah. Topi Puma. Kaya. Alah, beli kat Rainbow je, kedai Rainbow je. Oh, okay. And then this hoodie is my father punya. Oh, your father lah. Dah kecil. Jadi dia dah tak pakai dah. Oh, I see. And then Cikgu Hassan punya baju. Cikgu Hassan guys. Ya. And then kedai biasa keluar ni. And then kasut pun kasut biasa je. Kasut mahal ni guys. Tak, kedai biasa, kedai kasut biasa je. Humble. Bag pun just bag murah je. Hai. Ini pun hadiah daripada my father juga. Phone ni second hand punya lah. Second hand punya iPhone 11 Pro Max. Weh, menunjuk. Guys, kenapa kita pilih Fakar untuk pasang badan? Sebab Fakar paling menyelah untuk hari ni. Jadi untuk episod seterusnya stay tune Nak buat. Okey. Nak buat pasang badan juga. Okey, pasang badan bersama Bob. Tak. Koyu lah. Okay, ready? Ready? 3, 2, 1, action. Bersama dengan saya, seorang yang paling hot kat UiTM, Koyum. Video introvert. Ya bro. Pasang badan. Ya Allah, eloknya. Okey. Untuk outfit hari ni, kita pakai baju custom sendiri. Ni sulam, markasnya. Berapa ringgit beli? Harga 70 lebih. Okay, 75 lah. seluar. Okey, seluar seluar hiking Mahal lu. 100 lebih. Brand apa? The North Face. Brand apa lah, tak ingat lah. Tapi memang seringan lah seluar ni.
Kasut. Sependa elok. Kasut dia. Kasut paling menyelah tu. Kasut apa nama dia? Adidas Samba. Boost. Adidas pun. Tak ingat nama apa? Boleh tahan lah, satu lebih tak? Bag Quecha daripada Decathlon. Harga tak ingat lah. So total up RM500.5. Wow. Itu dia. Koyo. Ya. Babi sini RM500. Rambut. Rambut potong 20 lebih. Hujan dah guys. Kami dah sampai tempat penginapan. So seronok tak duduk sini? Sebab apa? Semua fasiliti ada. Kita nak solat mudah kan? Best. Macam B&B lah. Ni mari tahu. Ni kita nak bergerak ke sekolah dah ni, nak set up. Nak set up untuk event esok. Sekarang kami nak pergi SMK Sultan Ahmad Shah. Yes. Betul tak? Betul. Oh, manis. Let's go guys. Room tu? Okay guys, kita dapat master bedroom. Yeah. Lima orang. So, apa ni? Okay. Room tu. Jadi dia. Nampak? Mari nak tunjuk jacuzzi. Ada jacuzzi? Tengok. Oh, jacuzzi lah. Ni bilik kita offline. Ada sinki lah. Bilik tu bawa driver. Ya, bilik ni driver punya. Bilik ni driver punya kan? Oh, baik. Sejuk sangat ni. Okay, Val. Sini, kita room 2. Okay, the next room. Bilik yang tak ada tandas. Bilik yang tak ada tandas. Ni memuatkan dalam 5 orang juga ah. Oh. Dari bilik kita 5 orang, 5 orang juga. Faham? So, Macam bibiknya bilik eh? Okay, bilik last. Ni bilik untuk driver lah, 3 orang. Tengok. So, Muhammad dia nak tidur kan? Tak ada lagi orang kasi tidur luar. Baik. Okey lah. Memahami lah. Dah hormat sikit aku. Okay. Lepas tu, ni tandas. Tandas yang kedua. Tandas pertama dalam bilik kita orang, tandas kedua kat sini. Ada shower lah. Ada shower. So, rumah boleh tahan besar. Di tempat masak lah. Oi. Jom kita tengok apa kat ruang tamu jom. Dia bagi je ni. Gitu. Guys, kalau nak tahu, sekarang temperature 0.1 darjah Celsius. Wish, sejuk gila. Macam mana dia buat? Wow. Okay, ni beranda. Ni siapa ni? Rumah kita masuk pas sini lah. Masuk pas bodoh. Masuk pas. Viral. Nama muka kau saja. Masuk pas. Pas gini apa? Pas sini. Macam gini viral lah. Gini main lah. Makan. Tengok ni tempat. Okay, tengok payung view sikit kan. View sikit. Oh, sini sejuk ah. Sejuk sini. Okay. So, dekat ni lah, room tua. Tu tempat makan lah. Baik. So, kejap lagi dalam pukul 5, kita nak gerak ke sekolah. Terus saya letak decoration. Okay. Kita akan bersambung kejap lagi, okay? Okay. Sekarang ni kita nak ganjur-ganjur dulu, mandi-mandi. Kejap. Kedai-kedai dulu. Oh, nak pergi ke bas. Oh, terus sekali ya kita? Let's go. You mandi ya? Mandi? Bas kat sana, bas sana. Bas di sana je? Siapa jaga tak kena mandi lah. Oh, Bas di sana. swimming pool. Bas di sana. Okay, jom. Okay guys. Kedai ni dibuka. Wow. So kami akan gerak ke sekolah. Lemak. Jawatan saya sebagai
Esko keselamatan. Di mana-mana bawa first aid, okay? Let's go. Tu Madam yang ikut. Madam Nadia, Madam D. Ni anak dia. Hey, buat apa Syah? Tak sabun tangan. Ya. Sedikit taklimat daripada Madam D. Walimatul urus. Okay, ini sekolahnya. Kami akan berprogram di sini lah, dalam dewan ni. Right. Dah sampai di sekolah SMK apa? Sultan Masya. Hari ni rehearsal day. So agak sejuk. Sejuk ni. Sejuk. So hari ni nak check lah projek tu okey ke tak, untuk macam mana pay system dia. Tahu pun. Kita tengok lagi lah. Let's go kan. Asal dari mana? Asal dari kampung. Inilah situasi semasa kami set up YouTube. So this is a day before. Day before event. Baik sah. Kita tahu tak? Ni layout kita as you can see. Layout Alright, cantik. Yang mana cantik? So sekarang kita tengah bahagi tugas. Oh. Tengah pegang? Okey. Ya. Yeah. Hai apa ni? Bagus. Tengok dia. Serius? Okay. Ustaz, apa Ustaz? Ustaz? Oh Ustaz, apa? Tengah pagar ke? Tak ada, nak mok ni. Oh. Mi okay Mi? Day before event? Day before event. Hey. Baik Atin. Tengah rebut tak? Sasang lah. Aduh, macam-macam gaya lah. Ni bendahari kita, Zairi. Zairi, kata-kata bendahari. Tadi kata. Day before. Tak nak malu. Malu? Tak apa. Weh, functionnya. Sesi buat belon Day before. Bob okeykan mulut. Alright. Kalau belon tu dari serbuk ada orang mulut kalah. Sikit. Kalau tak okey jangan sini. Okay, Madam Dia asal dia. Kata-kata sikit, Madam. Dia nak buat dalam YouTube. Day before. Day before. Gambar ke video? Video. Video. Betul lagi nak. Tak ada saja tu. Tak betul durung betul. Bagi kata-kata. Betul durung je. Katanya dong. Kata-kata day before lah. Dia bagi kata-kata madam. Dia boleh simpan dia cakap apa? Okay. Alright. Oh, semua bagus. Edo okay? Okay. Hey. Kesejukan. Ini orang busy lah sikit. Kata-kata sikit lah untuk day before event. Day before event, I hope our event going smoothly and everyone is happy with their works. That's all. Hey, kejap aku. KP, steady ya. Yang ni tengah set up PA system. Tengah set up PA system. Yang ni decoration. Ni KP tengah busy. Yang ni multimedia. Okey. Yang ni terpaling busy lah. Terpaling busy lah ni. Okey lah, gelap tu. Apa-apa jumpa kejap lagi. Kita sambung next episode. Potong banyak biru, Ci.
Aku bikin parah-parah lah. Biru PA system. Yang biru mati pun kan. Kau ambil kerja aku ni. Sangat busy ya. Ha? Betul. Ada bekas kena. Ni decoration Sekarang kita orang tengah buat kipas-kipas untuk tampal dekat belon. Wow. Korang pandai lah. Kreativiti lah. Kita orang kreatif. Ya. So malam nanti kita kenalah basuh bekas sikit yang Fiza bawa. Malam nanti kita makan steamboat. Ya, kita orang Wow. akan makan steamboat. Korang ada? Tak ada. Okay. Macam nanti dah jealous. Okay. Dah. Okay. Lama new vlog dia. Okay, tambah. Ini biro hadiah. Tengah settlekan sijil dan sebagainya. Sijil kita dah half piece dah. Jadi kita letak ribbon kat sini. Wah, cantiknya. Oh, cantiknya. Yang mana tu cantik? Yang pegang ke? Cantiknya. Cantiknya. Yang buat limbok. Tak. Inilah keadaan semasa. Kata-kata sikit. Kata-kata sikit. Day before event. Gula lah korang. Betul tak? Gula lah sebab dia macam susah sikit lah. Sebab kat sini dah kantoi banyak betul. Makanan sihat. Ya ke? Ya, dia dekat belakang tu dah ada pinggan sihat suku-suku separuh. Ish. Okay, kata-kata sikit. Janganlah curang dengan orang lain. Kesian dalam hati kita. Tiba-tiba. Oh, kejap. Okay. Tengok tu. Okay. Ya guys. Ya, kita orang buat kerja ni. Oh, aku suka. Okay. Allah rajinnya. Kau nak masuk vlog tak? Puasin dah kau dah. Sekarang aku nak beritahu kita tengah buat apa. Sekarang kita orang tengah buat. Tengok apa? Kita orang tengah dressing the table. Ya. Skipping. Skating. Oh, bagus. Oh, kerja yang sangat teliti lah daripada Q dan Nisa dan Hana. Boleh sebab kita ada satu. Okay, bye. Okay, jadi tamatlah rehearsal kami pada hari ni. Okay. Jadi ni nak gerak balik lah. Nak pergi cari makan malam. Itu sahaja lah untuk rehearsal. So kita akan nantikan esok. Apa pun esok insyaAllah semoga dipermudah. Semua dah naik bas lah. Saya sebagai esko keselamatan tak kena tunggu. Tengok guys, ramai lah orang. Jumpa esok guys. Kita lagi berincang kot. Jadi ni meal kita untuk malam ni di kedai. Apa kedai? Cameron Alatai. Cameron Alatai di sebelah. Kau makan apa? HA. Shoot kau. Aku shoot pula. Okay. Aku makan nasi goreng ayam, nasi lebih. So ni malam pertama kami di sini. Ni kedai pertama lah untuk malam ni. So tengok sikit kawan-kawan kita makan apa. Sup daging siam. Panggil sup potek. Apa sah? Sup potek. Influencer Koyu. Bersama influencer Koyu. Influencer. So tadi ada kejadian sikit lah. Ada kejadian lah. Tapi kita tak boleh. Ada kita ni lah. Kandidat lah, kandidat. Sahabat kita dah kena ni. Dia dah tak ada kat sini. Nampak? Nampak ada kat sini lah. Jadi kita kita kena makan dulu lah. Kepada yang tak mengenali, nama nickname dia Nigis. Itu saja geng. Okay, untuk so malam ni. cincau. Sambung dekat bilik lagi. Ada benda kita nak tunjuk. Okay. Piu piu piu. Wadidaw.